Ni satu part yang agak I wouldn't say dia tricky, tapi I would say dia macam dalam kes ni saya perasan tak tahulah dia kategori misunderstanding ataupun kategori tak tahu apa dia tak tahu kan. So for example, contohnya dalam trading ni kita tengok satu isu scam, okay, broker menipu dan so on so forth lah. Itu basic dia kan, biasanya yang cakap kat luar sana lah, selain isu halal haram dan sebagainya kan. Okay, fine. Tapi saya nak tengok konteks dari segi struktur broker tu sendiri ataupun apa market saya buat. Okay, saya fokus pada exchange traded funds dan saya banyak pakai interactive broker sebenarnya. Alright, dan satu benda yang saya ada satu realization yang sangat mendalam, iaitu apa yang saya masuk dalam financial market ni, dia tak ada melibatkan benda yang tak clear. Saya always clear. So kenapa saya kata saya always clear? Pasal apa? Nombor satu ialah saya jelas dari segi bentuk ataupun sudut benda tu memang dalam infrastruktur ekosistem financial market tu sendiri. Senang cerita, you boleh search je apa itu financial market. Tengok breakdown dia ada ETF, exchange traded fund, dia ada juga ialah contract for difference. Sebab selain pada ETF, saya juga buat ialah contract for difference. Jadi dalam konteks ni juga satu benda yang untuk you betul-betul nampak, iaitu dari segi struktur tu sendiri dah tentu dia tidak scam sebab dia adalah financial market. Okey, itu satu. Nombor dua, apa pula cerita yang isu broker tipu tak tipu dia macam ni? Dia dalam konteks saya nak breakdown pada e-book, B-book, C-book tu kemudian tapi dalam konteks contoh kelangsungan financial market dari segi ialah business sustainability, broker pula dari segi konteks yang I would say dia adalah prime broker, maksudnya broker-broker yang so-called besar. Saya tak nak sebut lah sebab saya tak nak favor pada mana broker. Saya bukan orang broker pun, cuma nak cerita segi konteks dia. Nombor satu ialah you kena ada satu awareness yang mereka ni dia makan commission daripada spread. Okay, jadi lagi banyak konsep dia, lagi banyak lot traded, maka keuntungan dia lebih banyak. Jadi the whole game dia, nombor satu ialah of course lah kita akan talk about ialah increase pada frekuensi trading. Nombor dua ialah increase dari segi lot sizing, maksudnya capital lebih besar. Alright, ataupun frekuensi trading capital kecil tapi high risk, contoh. Cuma dalam konteks sustainability, high risk ni tak sustain sebenarnya. Sebab satu, timbulkan risk pada broker. Pasal kalau untung dapat banyak kan. Biasanya orang yang ataupun broker yang particular fokus pada high risk ni, ataupun orang yang high risk ni, dia guna modal kecil dia dapat besar, dan broker allow dia guna leverage yang melampau, di mana benda tu bukan accessible pun pada liquidity provider ataupun pada interbank. So liquidity tu tak wujud sebenarnya. Jadi apa yang berlaku ialah satu benda yang saya tengok, sebenarnya dia tak ada isu broker scam sebenarnya, sebab kunci dia nak you hidup. Sebab lagi banyak pelanggan tu datang, so-called kalau F&B, okay, food and beverages, dan tu nak pelanggan tu makan banyak kali, betul tak? Takkan nak makan sekali betul tak datang dah. Maksudnya jual dia benda mahal, dia takkan datang dah. So nak benda sustain. So biasanya broker-broker besar yang saya ada jumpa, dia tanya, berapa volume lot size per month? Ada tak 500 lot, 1000 lot, contoh. Dan satu lot equal pada $10 punya position lah. Ini contoh dalam kontrak. Jadi dalam konteks satu sudut lagi, saya berpandangan based on data dan juga sistem broker tu benda ni legit. Alright. Dan pada sama juga
ada juga yang isu benda-benda kecil. Oh, nak tahu broker scam? Kalau dekat Malaysia lah contohnya, based on contract ni, dia akan hantar deposit tu ataupun kita punya withdrawal tu kepada akaun yang pelik-pelik. Kedai ikan lah, aquarium lah, kedai hardware lah. Itu sebenarnya lack of information juga dari segi part trader tu sendiri. Kenapa saya kata lack of information? Sebab setiap transaction untuk bagi pada individual, dia ada limit tau dari segi capital dia. Maksudnya bukan capital dia tu, maksudnya dari segi transaction. Okay, total capital ataupun total transaction tu yang dia nak bagi pada you. Jadi biasanya dia akan breakdown kepada beberapa sub partner yang boleh hantar. Kalau tidak, dia jatuh kepada ialah kena bank question dan sebagainya. Dia isu dia macam ni. Isu dia bukan pasal broker. Isu ni banyak scam kat Malaysia ni. So scam ni datang daripada pelbagai tempat lah. Okay, bukan pasal broker juga. Scam ialah scam duit, scam penipu, benda yang memang tak real ataupun tak jelas langsung, tu memang wujud. Jadi dalam konteks ni, kalau you faham betul-betul, sebenarnya tak ada benda nak risau sebenarnya. Betul tak? Tapi patut lebih risau pada yang jenis macam masuk 500 dapat 8,000. Itu yang lagi ramai orang masuk tu, sebab kononnya ialah tak ada orang persoal ataupun tak ada isu hukum hakam kat situ, jadi nak cuba-cuba. Itu yang saya rasa bukan benda yang betul lah. Alright. Saya faham saya punya point ni a bit scattered, tetapi point utama saya ialah itulah bila dah lebih 20 tahun dalam market kan, saya macam agak kelakar pasal ramai yang I would say lack of exposure, deep knowledge ataupun experience. Okay, plus juga feedback loop. Jadi dia cakap apa dia suka dia cakap. Macam tu lah. Alright. So saya dalam ETF market, Chattered Fund dan juga contract market, sharing purely pada saya yang dah buat 20 tahun ni. Okay, 20 tahun lebih dah pun sebenarnya. Okay, nanti saya share lagi benda detail tu, macam mana breakdown dia. Ibu mungkin pergi pada technical ke sikit. Tapi saya suka tengok infra dulu, tengok macro view. Okay, jumpa nanti.